Adakah anda akan rugi jika harga emas jatuh? Dan bila harga emas jatuh, apa yang perlu anda buat? Bagi yang baru sahaja mula menyimpan, kebanyakannya akan panik bila harga emas turun. Tetapi bagi sesiapa yang mempunyai ilmu tentang emas, mereka pasti akan tersenyum kerana inilah waktunya untuk mereka memborong emas dengan banyak pada harga diskaun. Emas adalah aset fizikal sama seperti rumah dan tanah. Jika harga emas jatuh, bukan bermakna anda telah rugi. Secara fizikalnya, gram emas masih kekal. Bermakna jika anda memiliki gold bar 250 gram ini atau dalam akaun emas gap, emas anda tidak akan berkurangan walaupun 0.01 gram. Berbeza dengan pelaburan seperti saham. Jika harganya jatuh, anda sudah tidak memiliki apa-apa dalam tangan, malah anda boleh rugi. Emas pula adalah aset keuangan yang nilainya tidak akan jatuh kosong kerana nilainya dipegang oleh berat dan ketulinan emas itu sendiri. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas naik secara purata sebanyak 10% setahun. Bermakna penurunan harga emas kebanyakannya bersifat sementara. Jadi jangan risau dan teruskan menambah gram emas secara konsisten. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.